Sebanyak 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir tengah malam tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata daripada jumlah itu kebanyakan laporan membabitkan kes-kes berskala kecil yang dilakukan oleh penyokong mahupun ahli parti. Dan kebanyakan kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara kecil lah, seperti khianat terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhan saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini begitu baik dan lancar. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika meninjau lokasi proses pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan King George V Seremban hari ini. Selain itu katanya terdapat 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih berada dalam siasatan untuk tindakan lanjut. Kesemua kes berkenaan disiasat di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, Muhammad Khalid berkata bagi memastikan keselamatan sepanjang hari pengundian hingga pasca PRN, seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan di seluruh negeri. Selain itu, 26 kawasan hotspot diberi pemantauan khas, manakala 2 pasukan khas dilengkapi kamera badan ditempatkan di setiap dun bagi memantau keadaan secara berterusan. Ikuti perkembangan terkini PRN Negeri Sembilan ke-16 di platform digital bernama